Tegur pun biar beradab bang. Anjing kau adab. Ada anjing. Kau budak meskom, kau jangan cakap pasal adab. Aku sepak kepala kau. Dia ibarat anjing datang kat aku. Aku tengah makan. Lepas tu ada anjing datang tepi aku. Dia pun cakap kat aku, bang, tolong jangan menyalak bang. Tolong berhenti menyalak. Bro, kau sembang apa? Kau anjing. Anjing suruh aku berhenti menyalak. Logik kan? Budak meskom yang tak ada adab suruh aku jaga adab. Budak meskom adalah golongan paling tak beradab di muka bumi, guys. Kau kena faham benda tu. Siapakah paling tak beradab di muka bumi? Budak meskom lah. Cuba tengok headline berita. Cuba tengok akaun-akaun berita dekat TikTok. Amstar Bana contoh. Siapa buat kalau bukan budak meskom? Budak meskom lah. Kau nak ajar aku apa sial? Kau nak ajar aku adab? Fuck adab. Dalam meskom pun dia ajar, dalam journalism, fokus pada benda negatif, lebih banyak mata-mata yang lihat. Memang gitu guys. Memang hakikat nak buat berita journalism kena fokus benda negatif. Memang gitu. Walaupun kau belajar ethics, fuck ethics. Kau tak guna pun ethics. Dalam journalism memang dia ada ethics, etika. Tapi kau tak guna. Dalam real life, kau tak guna etik tu. Aku lebih meskom daripada budak meskom itself. Sebab dengan aku, artis-artis sendu mampu naik balik. Disebabkan aku, artis-artis yang korang tak pernah nampak, dia boleh nampak. So aku adalah lebih meskom compared to meskom itself. Setuju komen 1?